Hai, Assalamualaikum. Selamat tahun baru 2013. Okey. Kepada anda yang baru saja mengikuti sertai seminar.com, pastikan anda terus mendalami ilmu yang telah saya kongsikan kepada anda di dalam seminar yang lepas. So, bagi anda yang newbie, yang mungkin tidak ada pengalaman kan, macam mana nak register akaun PayPal ni. So, dalam video ni saya hasilkan untuk anda. So, anda boleh follow video ni. Pastikan anda ada buku nota dengan pen. Kalau tak ada, pergi cari sekarang. Okey, sila pause video ni. Dah jumpa nanti baru continue semula. Alright. So, okey, now sekarang ni kalau kita nak daftar akaun PayPal ni, okey, anda boleh lihat di laman skrin sekarang. Okey. So, anda klik pada butang sign up. Okey, so selepas tu anda akan lihat ada 3 jenis account PayPal. So bagi anda yang ingin menjalankan perniagaan di laman web eBay, anda boleh memilih sama ada mendaftar jenis account jenis Premier ataupun business. Bagi anda yang tidak ada pendaftaran syarikat, anda boleh daftar pada account Premier. Okey, klik pada Get Start. Okey. Anda akan diminta untuk mengisi ruangan maklumat di dalam borang ni. So, pastikan anda isi maklumat anda. So, yang pertama, mari kita isi maklumat mengenai email sebagai contoh. Okey, ini adalah contoh Okey, kemudian isi password anda. Okey. Nama awal anda. Okey, yang middle name tu biarkan kosong. Last name isi nama ayah anda lah. Okey, tarikh lahir anda. Okey. So, isi alamat. Okey, bahagian city, daerah, negeri dan postcode. Okey, masukkan juga nombor telefon. Okey, dan klik butang agree and create account. Bagi anda yang ingin baca user agreement, boleh klik pada user agreement. Okey, jika sudah selesai membacanya, okey, anda boleh klik pada agree and create account. Okey. So, klik pada agree and create account. Okey, di ruangan ni anda boleh masukkan kod yang dipaparkan di skrin. Okey, continue. Okey, so sekarang ni anda akan diminta, okey, sama ada anda diberi maklumat lah di sini. Okey, anda akan diberi maklumat mengenai cara macam mana anda ingin buat bayaran melalui akaun PayPal. Okey, so anda boleh top up akaun PayPal anda menggunakan akaun RSP Bank, ataupun anda boleh
menggunakan kredit atau debit card anda. Okay, so sekarang ni abaikan mesej ini, anda terus klik pada go to my account. Sekarang anda telah ada akaun PayPal. Okey, tetapi kalau anda lihat di ruangan status anda, okey, status akaun anda ni adalah unverified. Jadi tugas anda sekarang ni adalah untuk memastikan status anda ini daripada unverified ditukarkan kepada verified. Okey. So bagaimana? Okey, anda boleh masukkan maklumat mengenai debit card anda, okay, dengan klik pada get verified tadi. Okay, so keluar maklumat untuk confirm your credit atau debit card. Okay, so anda boleh pilih jenis debit card anda, masukkan nombor debit card anda di ruangan yang disediakan. Okay. So sekarang ni maklumat anda, kalau anda lihat di sini info yang diberikan bahawa anda boleh semak 4 digit code di dalam statement, okay, debit card anda, okay, sama ada secara online ataupun anda boleh menghubungi pihak bank, okay, dan buat makluman lah mengenai bahawa anda telah melakukan transaksi secara online. Okay. Biasanya pihak bank akan memaklumkan kepada anda 4 digit number tu. Sebagai contoh ni, di dalam statement tu dia ada nyatakan, okay, perkataan PP, okay, bintang 1234 kod. Okay, so yang kita nak 4 digit number ni adalah nombor 1234 tu. Okay, so salin nombor tu nanti. Okay, so pergi ke ruangan akaun, masuk login ke akaun PayPal anda. So nanti anda boleh rujuk sama ada di ruangan status unverified ni, get verified, ataupun anda boleh klik pada confirm my debit or credit card. So katakan anda klik pada confirm my debit or credit card. Okay, so anda akan diminta memasukkan 4 digit number tu di ruangan ini. Okay, so pastikan anda tidak keliru. Okay, macam mana cara nak dapatkan 4 digit number tadi. Okay, so pastikan anda rujuk semula video ni jika anda masih tidak faham. So pastikan anda ikut step yang betul. Jika anda telah masukkan 4 digit number ni di ruangan yang disediakan ini, klik pada confirm card. So nanti akaun anda ni dia akan bertukar daripada status unverified kepada verified. So verified ni maksud dia dah boleh guna akaun ni untuk linkkan akaun PayPal ni dengan akaun eBay dan seterusnya. Anda boleh memulakan langkah anda sebagai seorang penjual di laman web eBay. Okay. Sebelum tu anda boleh selesaikan, anda kena selesaikan segala step yang ada di ruangan makluman dekat notification ni. Sebagai contoh dia, okay, ada beberapa step lagi. Confirm email address dan set up your security question. Okay, untuk confirm email ni, anda boleh klik pada confirm email address. Okay, so anda boleh request a new confirmation number. Okay, so nanti anda boleh semak. Okay, seterusnya anda set up your security question. Okay, so anda boleh isi maklumat ini. Okay, klik save. Okay,
So katakan dah selesai nanti, bolehlah anda gunakan akaun PayPal ni untuk menerima bayaran dan menghantar bayaran ke orang lain atau pihak lain. Okay. So diharap dengan adanya video ini dapat membantu anda bagaimana untuk mendaftar dan melakukan verification untuk akaun PayPal anda. So setakat ini dulu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.